Kenapa guna perkataan sekte? Bukankah sekte itu konotasinya negatif, associate dengan ajaran sesat, kumpulan terpinggir? Itu memang disengajakan, sengaja mewujudkan paradoks yang dipinggirkan, yang kelihatan memilih perlawanan asimetri. Itulah sebenarnya menyalakan cahaya. Kalau pergerakan atau harakah itu biasa sahaja. Asasnya adalah we want to make two worldview collide in a word. Ini ialah pertembungan keyakinan worldview tauhid dan worldview sekular. Kan anak mati, tapi ibu-ibu di Gaza sepatutnya meraung, tapi mereka tak. Mereka ucap syukur alhamdulillah. Ini adalah sesuatu yang mustahil secara logik dalam kamus hidup seorang yang tak percaya Tuhan. Tapi dalam menurut tauhid ada sesuatu yang lebih besar daripada kehilangan dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sekular atau orang yang tak percaya Tuhan fikir kemusnahan ni bukti Tuhan tak wujud. Kalau wujud, kenapa tak tolong? Tapi di Gaza, tragedi ini melahirkan tahmid. Al-Quran berkata, jangan sangka syuhada itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kematian mereka? Allah menghidupkan hidayah dan taufik dicampakkan kepada mereka. Jadi perkataan sekte itu bukannya hinaan, tapi adalah strategi lirik, provokasi bahasa supaya orang tanya kenapa kumpulan kecil yang dituduh pelik ni, inilah sebenarnya yang paling memberikan impak kepada dunia. Akhir zaman ini ada sekte menerang kelam ini, darah yang mewangi, baca tahmid walau anda mati, mengenali hat tanpa ucap basa-basi, memandu yang tertipu, ayo umat Gaza menyeru. Ku merayu akhir zaman